Sifat dia apa? Dalam solat dia khusyuk. Orang yang menunaikan solat berkorban hati dan fikiran untuk ditumpukan kepada bacaan dan perbuatan yang dilakukan, ditumpukan Tumpu. Maksudnya beri perhatian pada perbuatan dan bacaan. bagi menghasilkan munajat yang sebenar kepada Tuhan. Itu disebut munajat tu ya. Itulah ni dia punya celotehnya khusyuk tu ya. Dia benda tu kita nak awareness je. Buka balik buku tebal 196. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Terjemahan ni semua orang tahu tu. Orang mukminun ni akan berjaya. Sifat dia apa? Dalam solat dia khusyuk. Okey. Sayyidina Ali tafsirkan khusyuk tu dengan apa? Hati yang sedar. Itu tadi je. Ya. Dia sedar apa dia buat, dia sedar apa dia baca.